patutlah kereta ni lambat jual. Ini aunty ni macam kurang perform lah. Hari ni aunty nak test diorang. Kenal tak kereta-kereta ni? Kalau tak dapat, aunty memang nak potong gaji diorang. A-class. A apa? A180. Betul, A180. Okey, teka. Aunty buka buku kereta apa? Noah. Salah. Lagi sekali. Harrier. Salah. A180 hatchback. Ni nak kena potong komisen ni. Aduh. Okey, next. 1, 2, 3. Level 5. Korang dah tengok. Okey, aunty tutup boot apa ni? A180. Lagi sekali. Level 5. Bonnet level 5. Pandai. Okey, next. Pintu apa ni? MPV. Lagi sekali. Bib dia panjang sikit. Jadi 40 lah panjang. Patutlah kereta ni lambat jual. Ini. Okey, next. Yang ni kalau salah, nanti tak tahulah. Apa tu? Ini paling banyak korang jual ni. Jimny. Nanti dah bagi hint barulah tahu. Okay, nanti nak start kereta sekarang. Noah. Okey, pandai. Okey, lagi satu. 180. Alphard. Salah. Nurul ada jual kereta ni. Harrier. Okey, betul. Harrier. Jimny. Kan. Okey, SUV. Dah tengok belakang tak boleh lah. 2 kali dah kena potong komisen ni. Harrier lah. Korang jangan hafal pula. Mercedes-Benz. 180. Betul. Yang ni siapa tak dapat jawab memang anti denda lah. Macam. Tahu dah. Ini champion. Ini champion. Civic Type R. Civic Type R. Okey, betul. Okey, last. Ini depan ni. Potong gaji. Alphard. Alfa apa? Jack. Betul. Okey, korang dapat tak teka tadi kereta apa? Kalau dapat teka, jom jumpa aunty di Primary Subang Jaya. Korang ni cakap pun tak sama lah. Memang kena potong gaji lah.